Tambah dengan kawan saya pula, Datuk Seri Rizal Malaikat. Dia duk puji beberapa kali dan dia orang dengan negeri. So akhirnya saya datang ke Masjid Jami'ul Badawi atas kapasiti saya sebagai TKM. Dan juga anak jatim Matang-Matang. Dan perbincangan akhirnya kita tengok apa yang perlu buat. Datuk Syariful kata dengan Helmi masa tu, so nak perbesar. Aktif pun ada untuk nak besar kan, untuk nak bahagian store, nak buat dewan makan. Dan peruntukan Jabatan Agama Islam turun dengan JKR RM500,000 kita lulus. Sekarang dah start kan? Dah start dah dengan peruntukan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebanyak RM500,000. Sekarang yang buat, insyaAllah tahun depan juga. Bangunan nak kena untuk rumah di depan, rumah Mak Wan yang saya sebut tadi. Setelah selesai pengambilan bahagian dapur di belakang itu nanti, kita memperuntukkan untuk nak roboh bangunan itu sebanyak RM100,000. Jadi jumlahnya RM600,000. Dah berapa orang? 2.6 juta.